Kita akan hantar terus sampai di depan rumah mereka. Minta perhatian sekejap anak cucu Pak Su semua. Pak Su tengah cari orang yang berhati emas hari ini. Pak Su tak cari ramai, tapi Pak Su cari yang betul-betul nak bantu. Kami di KDMRS sekarang ini ada misi penting nak masuk ke dalam pendalaman Sabah yang paling jauh. Kita bukan nak pergi jalan-jalan. Kita nak bawa bantuan buat saudara mu'alaf kita. Saudara-saudara mu'alaf di Sabah sana nak dapatkan bekalan asas bukan macam kita ni. Nak beras, tinggal pergi ke dekat kedai depan simpang aja. Mereka kena redah jalan, lari, naik bukit, turun bukit. Sebab tu kali ni Pak Su nak pastikan semua keluarga ada satu bakul makanan biar dapur mereka berasap. Biar mereka rasa kita ni sentiasa ada di belakang mereka. Tengok ni. Dalam satu bakul ni semua barang asas yang mereka perlukan dah ada. Dan yang paling best, modal untuk anda sertai misi Pak Su ni cuma RM50 saja. Ya, RM50 untuk satu bakul. Nilai yang mungkin kecil bagi kita, tapi ibarat talian hayat buat mereka di pelusuk Sabah sana. Jangan risau, KDMRS ini memang dah pro sangat dengan jalan pendalaman Sabah. Kita akan hantar terus sampai di depan rumah mereka. Kita nak pastikan amanah anda sampai tepat pada masanya kepada orang yang betul-betul memerlukan. Jom join Pak Su dalam misi ini. Anda jangan tunggu lama-lama. Pak Su dah sediakan satu halaman khas untuk anda tengok sendiri detail bantuan ini. Kat dalam tu, anda boleh pilih nak taja berapa bakul. 2 bakul boleh, 5 bakul lagi bagus. Selesai bayaran, anda dah rasmi menjadi sebahagian daripada misi ini. Jangan fikir lama-lama ya. Jom kita penuhkan bakul mereka sekarang.